Tahun ni kita kena buat persiapan raya betul-betul tau. Alah, mati pula. Aku nak kita pakai baju sedondon. Kau ni macam budak-budak je lah. Alah, biarlah. Aku nak tahun ni raya paling best. Aku nak kita main bunga api macam dulu. Tu dulu. Zik, kau okey tak? Okey, aku okey. Okey, bagus. Aku Okey je okey. ni. Jangan risau. Okey, tak apalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Haziq. Oh, Haziq. Jom kita pergi masjid sama-sama. Kita nak kena ambil gambar ni. Kak. Haziq dekat mana? Man, Haziq dia tak dapat ikut kau raya tahun ni. Kenapa pula, Kak? Dia okey kan? Sofi, kita orang pergi melawat kubur Haziq dulu tau. Kau banyak-banyak bersabar tau. Terima kasih. Salam takziah tau. Amin. Man, Haziq dia dah tinggalkan kita semua semalam malam. Ni. Dia ada bagi surat untuk kau. Tak mungkin. Semalam aku baru cakap dengan dia. Tak apalah, kau baca dulu surat ni. Nanti kau datang ziarah rumah baru dia, okey? Aku pergi dulu. Aiman, kalau kau baca ni, mungkin aku dah tak ada. Aku tak pernah beritahu kau yang aku sakit. Sebab aku tak nak kau risau. Tapi aku nak kau tahu, aku bersyukur ada sahabat macam kau. Jangan sedih. Tahun ni kau pakai baju raya kita ya. Ambil gambar banyak-banyak. Aku tetap ada dalam kenangan kita. Selamat Hari Raya, sahabat. Aku berlayar untuk menemukanmu. Kemanapun ku pergi, oh.